Selepas bertahun-tahun lamanya, Chelsea FC akan kembali ke Asia, khususnya spesifik lagi di Jakarta, Indonesia pada bulan Ogos ini tahun 2026. Chelsea akan menentang AC Milan dalam salah satu pre-season tour diorang. So jom kita sembang sikit pasal game ni. Sebelum tu korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. So, yang ini memang dah confirm Chelsea akan lawan dengan AC Milan di Gelora Bung Karno. Sebenarnya aku dah tahu info ni lebih awal sebab ada orang-orang dalam Chelsea yang bagi tahu. Okay. So, sangat-sangat exciting, sangat-sangat teruja sebab dah lama sangat Chelsea ni tak datang ke area sini. Asyik main dekat US je. Okay. Itu first thought lah. Second thought, rasa geram pun ada sebab time power, time tengah padu tak ada pula nak datang sini kan. Time menang UCL, time menang Club World Cup tak datang pun sini. Tapi time tengah barai ni pula diorang datang. Tapi tak apa, barai ke tak barai kita mesti kena support. Dan antara player-player yang korang nak tengok, kalau fan-fan Chelsea of course lah korang nak tengok player Chelsea macam Enzo Fernandez, Cole Palmer, Reece James. Ada ke yang nak tengok nombor 49 depan-depan? Boleh lah kalau ada yang minat nombor 49, nombor 9, nombor 7. Boleh lah tengok nanti. Lepas tu dekat AC Milan pun ada juga player-player yang hebat juga macam Rafael Leao dan juga the legendary Luka Modric. Okay, mungkin kalau tak retired lah akan kita nampak juga bulan Ogos nanti. So ini adalah salah satu Asia Tour untuk kelab Chelsea kalau korang tengok. Hujung sekali akan jumpa AC Milan 8 Ogos, 5 Ogos akan jumpa Juventus di Hong Kong. Kalau mereka yang tak berkesempatan nak pergi Indonesia mungkin boleh pergi Hong Kong. Lepas tu akan jumpa Spurs di Australia dan juga akan jumpa Western Sydney Wanderers di Australia juga. Berdasarkan info yang aku dapat, 10 Mei adalah tarikh membeli tiket. Jadi akan ramailah fan-fan Chelsea yang akan berebut untuk membeli tiket untuk melihat game di Stadium Gelora Bung Karno. So korang kena stay tune lah. Kalau kau tanya aku, Wibro akan turun ke Jakarta ke tengok Chelsea? Wibro akan datang ke? Aku memang kalau boleh nak tengok lah, kalau boleh nak datang. Tapi aku tak tahulah macam mana boleh dapat ke tidak tiket tu. Boleh berebut ke tidak, sebab kita akan berebut dengan ni, geng-geng ni. Geng-geng Indonesia ni ramai. And then of course lah ada orang Malaysia yang akan pergi tengok juga, negara-negara jiran yang lain kan. So it's gonna be a tough fight lah untuk merebut tiket Chelsea ni. Okay. Tapi kalau ada rezeki, insya-Allah aku akan ada di sana nanti. So itu saja guys, sedikit info pasal pre-season tour Chelsea lawan dengan AC Milan ni. Adakah korang akan tengok game ni? Korang akan berada di Jakarta nanti? Korang boleh komen pendapat korang dekat bawah.